Assalamualaikum dan salam inovasi. Saya Hanifab, Ketua Pasukan Elektronova dari Kolej Vocasional Ampangan. Kami percaya bahawa inovasi terbaik lahir daripada masalah yang berlaku di sekeliling kita. Hari ini kami akan perkenalkan projek inovasi kami yang dinamakan alat penguji kabel mudah alih yang direka khas untuk menguji pelbagai jenis kabel seperti power cord 2 pin dan 3 pin plug, kedai klip serta probe multimeter dengan cepat, selamat dan mudah. Projek ini dibangunkan berasaskan masalah yang sering berlaku di bengkel dan di industri, di mana peralatan tidak berfungsi dan sering disalah anggap rosak. Hakikatnya, punca sebenarnya ialah kabel yang rosak. Namun, ujian menggunakan multimeter mengambil masa agak leceh dan beresiko sekiranya tidak dilakukan dengan betul. Oleh itu, kami membangunkan WireSure sebagai satu solusi untuk menguji kabel dengan lebih pantas, tepat dan selamat. Selain itu, WireSure sangat sesuai digunakan oleh individu yang tiada kemahiran dalam bidang elektrik kerana ia tidak melibatkan bacaan rumit dan mengurangkan risiko renjatan elektrik. Ni kecil, ringan dan mudah bawa ke mana-mana. Ia memberi manfaat kepada pelajar, pesara, jurelektrik serta kedai pembaiki peralatan elektrik. WireSure menjimatkan masa, meningkatkan keselamatan, menggunakan pemasaran peralatan dan menyokong pembelajaran amali yang lebih berkesan. Ini menyokong SDG 4, pendidikan berkualiti dan SDG 12, pengeluaran dan penggunaan yang bertanggungjawab. Kenapa tak boleh on ni? Peralatan baru kot. Rosak je. Aziz. Ya, Sekejap. kenapa tu? Mesin ni tak berfungsi lah. Bekalan rasa dah masuk dah, tapi dia masih tak on, tak menyala. Peralatan baru lagi. Baru lagi, baru dapat. Saya rasa kabelnya rosak. Ya ke? Bukan peralatan ni yang rosak? Tak semestinya peralatan itu rosak. Kemungkinan boleh jadi kabel. Ada ke alat untuk uji kabel ni? Saya ada kawan yang menciptakan satu projek iaitu WireSure, ialah alat pengujian kabel. Saya call kawan saya. Okey Zik, silakan datang dalam keadaan segera. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu dia ni faham. Wow, bagaimana alat ni berfungsi? Boleh tolong terangkan tak? Boleh, mari saya terangkan. Okey, di bahagian A untuk menguji kabel 3 pin plug. Bahagian B pula untuk menguji kedai klip dan probe meter. Oh, boleh tak tunjuk cara penggunaan alat ni guna kabel ni?